Umpamanya kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain." Kebangkitan aku dengan kiamat macam ni dekat. Itu tanda kiamat. Tapi ia dah berlaku dan tak akan berlaku lagi. Maksudnya Nabi tak akan dibangkitkan lagi. Ada tanda kiamat tuan-tuan sekalian, dia berlaku dan terus berlaku. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal urata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan." Kamu akan lihat ibu melahirkan anak derhaka. Yang ini akan terus berlaku. Tidak berlaku. Sebahagian daripada ibu-ibu mula melahirkan anak derhaka. Dan perkara ini akan terus berlaku sampai hari ini. Ini tanda kiamat yang berlaku, telah berlaku dan terus berlaku. Sampai bila? Sampai dikehendaki oleh Allah. Apatah lagi hari ini orang lari dari agama. Sebagaimana disebut dalam hadis, akan berlaku di akhir zaman, ya'ti 'alan nas yafiruna minal ulama. Akan berlaku satu zaman manusia lari dari ulama. Dia lari daripada orang alim, lari, tak nak jumpa orang alim. Maksud lari ni tuan-tuan ialah tak nak mendekati, tak nak belajar. Mereka pergi ke artis. Orang artis kalau buat majlis talaki, rapat dulu. Ulama buat majlis talaki duduk jauh, tunggu duduk kereta je. Duduk jauh belajar. Dengar ikut tingkat dan rumah tu pun tutup tingkat. Tapi nak buat macam mana masuk juga. Tentu kalau artis, kalau sekian-sekian, oh dia punya rapat, dia punya ta'asub membabi buta. Tapi kalau orang rapat dengan ustaz, rajin ke majlis umum, kata ta'asub. Yang dengan artis sampai bertukar jadi monyet. Daripada itu juga Nabi sebut manusia akan tukar menjadi monyet dan babi. Tuan lihat watak monyet bila tuan-tuan dia berada dalam keadaan seronok atau sebagainya. Ni kan yang duduk depan artis tu melompat-lompat sebiji macam monyet. Monyet kata teruk pada aku. Ini juga disebut yang kita akan bahaskan nanti, bagaimana munculnya hiburan yang melampau-lampau. Jadi ini yang disebut bahawa manusia akan lari dari ulama. Yafiruna minal ulama. Lari. Maka mereka akan dibalai dengan berapa bala musibah. Itu ada tanda kiamat yang berlaku dan terus berlaku. Yang Nabi sebut lagi, wa antal khufatal urah. Kamu tengok orang yang dulu asal usul badui, asal usul pengembala kambing, mula berlomba-lomba membina bangunan. Tentang benda tu berlaku orang Arab. Nabi sebut orang Arab kaya dan akan terus kaya. Tuan-tuan ceritalah harga minyak jatuh dan sebagainya, dia tak mengemis lagi. Dia macam itulah hidup dia kaya. Dia tatawaluna fil bunyan. Dia punya imej kekayaan dia. Setiap kekayaan dia ada nilai imej. Ialah dia punya bangunan sendiri. Dan dia berlomba-lomba membina bangunan. Dia tatawalun. Kalau hari ini tuan-tuan tengok peringkat negara lawan negara,